Sekarang ni, makin ramai orang Malaysia hidap kencing manis. Bukan orang tua saja, yang muda pun ramai dah mula kena. Hari-hari kena cucuk insulin. Luka kecil pun boleh jadi besar. Gula tak stabil, cepat penat, mudah marah, tidur pun tak lena. Dan bila tak jaga, boleh bawa kepada buah pinggang rosak, mata kabur dan potong kaki. Ramai dah cuba macam-macam, tapi bacaan gula still tinggi. Tak semua rawatan sesuai dan kebanyakannya hanya kawal, bukan pulih. Jadi, ada tak ikhtiar yang boleh bantu turunkan bacaan gula dan pulihkan dalaman badan? Inilah dia, jus jadi. Minuman herba moden yang dihasilkan daripada herba utama iaitu tapak raja, sejenis tumbuhan tradisional yang dah lama digunakan untuk bantu turunkan gula dalam darah secara semula jadi. Tapak raja ini kaya dengan bahan aktif semula jadi yang bantu tingkatkan tindak balas insulin, kawal kadar gula dari terus naik mendadak, bersihkan salur darah dari toksin dan bantu luka cepat sembuh. Jus jadi bukan sekadar jus, tapi satu ikhtiar untuk hidup lebih sihat tanpa terlalu bergantung pada ubat. Jika anda, mak ayah atau orang tersayang sedang hadapi kencing manis, jus jadi mungkin jadi solusi yang terbaik. Herba semula jadi selamat diamalkan dan telah bantu ramai orang stabilkan bacaan gula.